Adlan Izzanuddin selaku Head of Operation Ampang Lain, Tuan Haji Azmali Hamzah selaku Head of Engineering, barisan kepimpinan Ampang Lain, Tuan Haji Hamdan, Tuan Nuraman, Haji Farid, dan juga saya lupa nama dah. Alhamdulillah, saya mengucapkan saya sungguh terharu kerana pada tengah hari ini pihak operation khususnya Ampang Lain mengadakan majlis untuk persalahan saya selepas berkhidmat daripada berkhidmat di LRT. Saya bermula pada 1 Julai tahun 1999 sebagai Customer Transit Officer, iaitu CTO lah. Lepas tu lepas 2 tahun perjalanan saya menjabat sebagai Operation Supervisor. Dari situlah karier saya pergi daripada train pergi ke stesen, dan seterusnya saya selepas 9 bulan 2 tahun saya berpindah ke Operation Control Center. Itu masa tu Control Center dulu lebih mencabar. Kalau kerja malam tanya Cik Lan, seorang ni kena buat. Sekarang ni sampai 6 orang pun ada masalah, kita tak tahulah. Dulu seorang track vehicle keluar, kita kena monitor secara manually. Tanya Tuan Azmali ni kan, mana cabaran ni lagi lebih rumit lah. Dahulu main banyak manual. Alhamdulillah berkat kesabaran apa semua kita dapat tempuh. Dan untuk makluman semualah, saya berkhidmat di Anggota Tentera Udara selama lebih kurang 13 tahun. Saya tidak berpencin, mana saya habis kontrak 10 campur 2 campur 1. 10 tu perkhidmatan wajib, 2 simpanan, 1 perkhidmatan agung. Maknanya saya tak ada hutang lagi dengan kerajaan lah. Saya pernah berkhidmat di Bidang Kelantan bersama mantan CEO kita, Tuan Haji Khairani. Ada kenangan manis yang tak dapat dilupakan. Sama-sama tolak kereta di Highway Karak kerana kehabisan minyak dengan Cik Amin kan. Masa tu saya ingat lagi, masa tu masing-masing dia weekend husband. Saya bujang ni kat Kuantan, nak balik hari Jumaat malam, sampai ke 10 km lagi nak sampai ke RNR sebelum ke gantian Gombak tu. Saya dah tengok meter minyak tu dah merah menyala. Saya tanya, Tuan boleh sampai? Boleh. Rupanya dari 500 meter dah jalan lah. Saya ni kan Amin menolak kita tu lah, kenalan manis. Dan juga kalau siapa kenal Controller Ali Reza, Alwah Ali Reza di KJ, dia masa tu dia dah berhenti daripada TUDM, dan dia berjumpa saya minta tolong untuk dapatkan kerja di LRT. Saya dah telefon Haji KM lah, minta tolong masuk dia. Siapa kenal Alwah Ali Reza, orang yang baik. Kalau dia jadi MC sangat baik lah, mana saya banyak belajar MC daripada beliau. Dan juga di LRT ni saya selalu beritahu pesanan saya kepada semua staf-staf. Pertama sekali, sebelum kita ke rumah, betulkan niat kita. Niat kita bekerja kerana apa? Jangan kita niat bekerja kerana duit, kerana orang. Berniat kerja, saya menjalankan amanah yang akan menjalankan kerana Allah, insya-Allah semua akan ikut. Hari-hari sebelum keluar rumah itu niat kita, insya-Allah satu hari kita mudah urusan kita. Kalau kita niat kita, saya kerja ni nak duit, kita dapat duit lah. Mana kerana Allah niat kita, pahala dapat, duit pun dapat, dan kerja kita laksanakan dengan mudah. Dan yang lain-lain pengalaman kerja tu banyaklah. Saya belajar daripada HO di Ampang. Pertama sekali saya belajar dengan Mr. Q Chuan Yong, kenal Mr. Q. Lepas tu sekejap bila dia bersara, Encik Ismail sekejap sebagai Ketua Jabatan Operasi Stesen, saya belajar dengan dia. Lepas tu HO Encik Rahimi Ahmad, Encik Rahimi, dan juga Allahyarham Encik Razak Ahmad. Encik Razak Ahmad masa tu dia jadi Head of OCC. Lepas Encik Rahimi berpindah ke Putrajaya Line, Encik Arman, Tuan Haji Arman Hamzah mengambil alih sekejap sebagai HO. Lepas tu bila berpindah ke Monorail, diganti oleh Tuan Haji Zainin. Dan sebelum saya bersara, lepas Tuan Haji Zainin diperlukan untuk Kelana Jaya, dia duduk 8 bulan setelah ini. Encik Adlan patah balik lah. Encik Adlan ni daripada train operation pergi HO Monorail, betul jalan kan. Lepas tu pergi Kelana Jaya,
Beridah Kelana Jaya patah balik ke Ampang. Makna siapa yang pernah berkhidmat di Ampang ni, dia kalau dia keluar daripada Ampang, dia tak akan lupa lah. Ampang ni dia punya aura dia lain macam. Siapa yang pernah berhijrah ke bawah ni, makna yang pernah keluar masuk rumah tu Cik Adlan lah. Dan juga Cik Farid pun baru masuk, dia akan tahulah aura ni. Kalau tak percaya, tanya Cik Zainin dengan Cik Nordin. Dia lain tu. Okay lah. Dan saya mohon ni lah kepada CEO kita, mungkin pada 9 hari bulan ni saya mohon untuk membantu dia orang nak melaksanakan ibadah korban. Dia orang minta saya lead lagi. Mana walaupun saya bukan staff, saya minta kebenaran lah juga. Mana saya minta tolong, dia orang minta tolong untuk uruskan. InsyaAllah urusan pembelian lembu saya dah uruskan. Dan yang lain-lain saya minta Jamdan dengan Rizal lah untuk lead. Nanti saya akan bantu pada 9 hari bulan. Hari bulan itu hari Senin. Alhamdulillah kita raya pada hari Sabtu kan. Bermakna 9 hari bulan tu 12 Zulhijjah masih lagi hari Tasyrik. Tasyrik yang kedua akhir. Dan saya juga bagi pihak saya dan keluarga saya memohon maaf dan juga mohon halalkan segala makan minum. InsyaAllah saya sentiasa mendoakan kepada khususnya Lalan Ampang dan amnya kepada LRT dan juga Pasarana terus memacu angkutan awam lebih berjaya di masa akan datang dan dijauhkan daripada bala bencana. Dan juga kita harap tak adalah unsur-unsur negatif atau mana kita dapat. Contohnya Ampang lain, hampir setahun kita diuji di bandaraya dan kita tak nak lagi isu-isu yang menyebabkan gangguan kepada perjalanan kita, dan kita berdoa agar ianya dipermudahkan. Tak mustahil benda ni kita boleh buat kalau kita sama-sama berganding bahu. Jangan kita kena satu tim, tak mau operation buat hal sendiri, engineering buat hal sendiri. Mana kita kena berganding bahu untuk sama-sama memastikan pengangkutan awam ni, khususnya Kuala Ampang dan di pasaran ini dapat berjalan dengan baik. Dan insyaAllah ganjaran dia akan menyusul. Jangan fikir ganjaran dulu, kita buat yang terbaik, insyaAllah ganjaran menyusul. Sama ada ganjaran di segi RM2 dan juga daripada Allah SWT. Dan pesanan saya, jaga kesihatan masing-masing. Betul apa yang Tuan Haji Mali cakap tadi, sakit ni dia tak memastikan yang tua tu sakit. Maknanya kita kena jaga terutamanya pemakanan. Saya ingatkan adik-adik CTO dan stesen ni, saya selalu pesan dia orang masuk jadi kelingking, dalam masa setahun dia akan jadi cap ni lah, pucat jari. Berat badan tu kena jaga, pasal makan dan minum kena jaga. InsyaAllah bila kita sihat, kita boleh melaksanakan tugas dengan mudah dan dengan tenang dan mudah untuk kita penerusi. Dan juga kepada yang insan yang akan menggantikan tempat saya doakan semoga terus berjaya. Dan juga mana-mana yang kalau ada, saya masih ingat kalau perlukan bantuan nak buat macam mana, boleh telefon saya. Walaupun saya dah keluar, apa pengalaman yang ada saya takkan apa mana itu adalah satu sumbangan untuk ibadah kepada saya, insyaAllah. Jam pun dah menunjukkan 1.34. Kita ada masih lebih kurang setengah jam untuk makan tengah hari. Dan saya sudahi dengan ucapan saya ini. Sekali lagi saya mohon maaf dan juga mohon halal makan dan minum. Jika ada kesempatan, insyaAllah hubungan silaturahim, persahabatan kita kekalkan. Cuma di segi hubungan pekerjaan je kita terputus, insyaAllah persahabatan di luar sana kita boleh sama-sama. Kalau free apa semua bolehlah kita nak mengetih ke apa, insyaAllah boleh. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.